Assalamualaikum, selamat malam. So malam ni Alhamdulillah aku masih lagi dalam mood recovery. Masih lagi dalam mood melawan malas, melawan lemau, melawan segala-galanya yang negatif lah, insyaAllah. So malam ni aku ambil mood aku dengan memakai baju Terengganu Marathon 2026 guys. Kita ambil semangat sikit. Ni baju event untuk Terengganu Marathon. Bagi aku kain dia selesa, kain dia sedap, menyerap peluh, dan design dia boleh tahan. Cantik lah bagi aku, mantap. First impression aku untuk Terengganu Marathon tahun ni, mantap. Baju dia cantik, selesa pakai buat lari. So sekarang aku dah lari lebih kurang 8 km, 1 jam 4 minit lah. Tak laju, aku janji bergerak sekarang. Buat masa ni aku dapat lari pun aku dah syukur sangat. Sebab event Terengganu Marathon ni dah terlalu dekat. Aku apa pun tak training, dengan injured lagi yang masih tak tahulah boleh recover ke tak. So insyaAllah malam ni aku harap sangat, aku nak minta doa daripada sahabat-sahabat aku dalam ni. InsyaAllah tolong doakan aku lah. Dan sahabat-sahabat lain yang nak comeback pun sama, tolong doakan kita orang supaya dapat konsisten dalam sukan larian ni, insyaAllah. Dapat konsisten buat hobi sihat ni, insyaAllah. Dapat konsisten cari kawan-kawan baru dan sukan larian, insyaAllah. Okay, apa-apa pun yang mana baru nak comeback daripada cuti raya yang tengah raya last minggu ni, insyaAllah jom kita sama-sama comeback, insyaAllah. InsyaAllah kita dapat lawan malas kita tu. Nak kembali dapat lari je, dapat lari pun dah syukur sangat. Okay, insyaAllah aku rasa itu saja. Malam ni 8 kilo, Alhamdulillah. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, bye bye.